Okay, itu yang pertama, pelaburan saham. Pelaburan saham. Yang kedua untuk high risk investment ni ialah mata wang kripto, pelaburan di dalam mata wang kripto ataupun digital asset lah, digital asset. Contoh dia Bitcoin, Ethereum, XRP, Doge, Shiba dan macam-macam lah aset digital ni ataupun dipanggil kripto. Dan ianya suatu trend baru sekarang ni untuk menjadi seorang trader ataupun pelabur kripto. Kalau kita lihatlah, kalau kita tengok Bitcoin sendiri pun masa mula-mula dia dilancarkan, dia punya harga berapa je, satu Bitcoin tu tak sampai pun $100. Sekarang hari ni saya tengok pagi tadi harga dia satu Bitcoin $95,000. Tapi sebenarnya Bitcoin ni memang boleh boleh di Malaysia dibolehkan dibolehkan, dan Bitcoin adalah antara mata wang digital yang patuh syariah. Maknanya Majlis Ulama Dunia telah mengeluarkan satu fatwa lah, harus halal, maknanya hukum kita melabur di dalam dalam mata wang kripto ni dibolehkan. Dari segi maksudnya dia syariah compliance. Syariah compliant. Sama juga dalam pelaburan saham tadi pun, kalau di BSKL kita ada lebih daripada 700 company, 700 dipanggil counter saham yang mematuhi syariah. Maknanya boleh terlibatlah bagi kita Islam ini.